Assalamualaikum semua, bergabung kembali di channel saya. Okey, tuan, semua creators mahukan channel masing-masing kelihatan cantik, menarik. Tujuannya supaya para penonton, para viewers senang mengenali dan mencari channel kita kerana ada identiti tertentu pada channel masing-masing. Okey, di sini kali ini saya ada beberapa tips atau panduan untuk dikongsikan bersama. Perkara yang pertama yang kita nak buat ialah nak tukarkan thumbnail video di YT kita. Okey, yang pertama kita pergi kepada channel kita, klik gambar profile channel, kemudian sebelah bawah tu klik YouTube Studio, kemudian klik pula sebelah kiri di paparan baru tu klik content. Okey, klik perkataan content, kemudian tuan scroll ke bawah, pilih video mana yang belum ada, misalnya thumbnail atau yang dah ada tapi tak menarik, kemudian kita nak tukarkan dia. Okey, cari dan klik. Kemudian di ruangan video details, okey, tuan scroll ke bawah, okey, cari satu bahagian yang tertulis perkataan thumbnail. Tuan tengok di situ masih kosong. Balik pada peta tu, klik 3 titik. Okey, kemudian klik change. Okey, sekarang tuan dibawa ke folder atau file di mana image yang tuan kendaki disimpan. Okey, klik image baru tu, kemudian akan muncullah thumbnail yang kita kendaki tadi di sini. Okey, ya, seperti yang tuan-tuan dapat tengok sekarang. Itulah dia. Okey, selesai. Kemudian pergi ke ruangan sebelah kanan atas tu ada perkataan save. Jadi tuan klik perkataan save itu untuk simpan. Okey, saya rasa selesai bahagian ini. Okey, yang berikut ini ialah cara kita nak kesan atau locate user ID dan channel ID. Okey, seperti biasa, seperti sebelumnya, klik dulu. Cara dia, klik dulu profile image kita tu di sebelah kanan atas tu. Okey, kemudian klik setting. Okey, kemudian klik advanced setting bawah sekali tu. Okey, kemudian scroll ke bawah, kita akan jumpa bahagian ini, user ID dan channel ID. Okey, senang saja, yang ini senang saja. Okey, cuma perlu copy saja dan paste lah, tampallah kat mana-mana yang tuan kendaki. Okey, tak ada masalah bukan? So, selesai. Okey, yang berikut, cara nak locate atau cari channel URL, okey, dan custom URL. Dua perkara yang tak sama tu, yang berbeza, channel URL dengan custom URL. Okey, cara je macam tadi juga, klik pada profile image, kemudian bawah tu klik view your channel. Okey, klik view your channel, kemudian kita akan dibawa ke bahagian ini. Okey, channel kita, ke depan channel kita, dan klik customize channel, kemudian scroll ke bawah, jumpalah yang kita cari itu, channel URL itu yang saya highlight tu, yang jari tunjuk tu, dan custom URL. Okey, senang saja, selesai. Dan sudah tentulah setiap creators mahukan channel masing-masing kelihatan menarik dengan banner di ke depan untuk dilihat oleh para viewers. Okay, jadi untuk mengemaskinkannya, bolehlah ikuti cara-cara ini. Okay, cara je macam tadi juga, klik pada profile image, kemudian bawah tu klik view your channel. Okay, klik view your channel, kemudian kita akan dibawa ke bahagian ini. Okay, channel kita, ke depan channel kita, dan klik customize channel, kemudian scroll ke bawah, jumpalah perkataan banner image dekat jari tu, dekat bulatan tu. Okey, klik change. Itu akan dibawa ke halaman image baru disimpan. Klik image itu, dan di sini keluar apa yang kita nak tadi. Ini saya besarkan ini, penasaran ini, buat adjustment sedikit di situ, dan klik done. Okey, andai kata 2-3 kali tuan buat tak menjadi, bermakna size yang dikendaki tidak tepat, jadi tuan kena ubah. Okey, done.
Okey, selesai. Okey, sekarang kita nak masuk ke yang saya rasa juga penting untuk create ataupun menghasilkan identity channel atau channel identity. Okey, cara dia macam mana? Okey, klik profile. Okey, klik view our channel. Kemudian kita klik channel customization. Okey, kemudian dibawa ke paparan ini. Kita nak tukarkan dia, kita klik change. Okay, tekan change dan kita dibawa ke file simpanan dan cari image baru. Tekan image baru. Tekan image baru. Okey, ini kemudian keluar. Ini saya besarkan, cuba adjustkan, buat sedikit adjustment. Kalau 2-3 kali tak menjadi macam yang sebelumnya, maka itu bermakna saiz yang dikendaki oleh YouTube tidak menepati. So adjust itu. Klik done. Klik done dan sebelah kanan atas tu klik publish. Okey, done. Klik done. Maksud saya selesai. Berikut kita nak buat watermark untuk setiap video yang kita uploadkan di channel kita. Watermark ni satu perkara yang bagi saya lah penting sangatlah, sebab ia adalah pengenalan ya. Di mana nak jumpa logo watermark ini? Iaitu di bahagian bawah ataupun mana-mana bahagian lah yang nanti tuan letakkan. Macam saya di sini contoh saya buat di sebelah kanan bawah ya. Bila kita letak cursor di atasnya, maka muncullah kataan to subscribe. Jadi ini akan memudahkan para viewers untuk subscribe kita punya channel. Selain daripada sebagai tanda ya, watermark kepada channel kita. Okey, bagaimana nak bermula? Ikuti caranya. Okey, seperti biasa masuk kepada channel, kemudian klik profile image. Okey, klik view your channel. Okey, klik customize channel. Customize channel, klik. Okey. Okey, turun bawah lagi, bawah. Okey, jumpa ni dia. Ni nampak tak yang tu? Yang jari tunjuk tu, yang bulatan putih tu. Okey. Ini adalah dinamakan watermark. Okey, di sebelah kanan tu ada arahan ya. Boleh pilih lah masa, waktu mana atau lokasi, tempat mana, bahagian mana kita nak letakkan kita punya watermark tadi, logo watermark tadi. Okey. Okey, macam saya pilih entire video, maknanya keseluruhan video daripada awal sampai akhir tayangan yang akan ada di sebelah bawah, kanan bawah tu. Kita pulang pada tuan-tuan lah. Okey, selepas itu tuan klik change ya. Di folder simpanan ini cari image baru yang nak dimasukkan atau yang nak ditukarkan. Klik image tersebut, buat sedikit adjustment. Okey, seperti yang saya tunjukkan di skrin ini, terutama size dia. Kemudian selepas itu klik done jika selesai. Okey, klik done di bawah ada kat jari tu. Okey, klik done, selesai bahagian watermark. Okey, sekarang kita nak masuk kepada bahagian cara download lagu-lagu ataupun music atau audio untuk persembahan video kita. Okey, secara percuma. Yang ini percuma bermakna kita tidak perlu sakit kepala untuk cari selongkar dalam internet di manakah muzik latar belakang yang maknanya tidak dikenakan copyright. Jadi untuk elakkan, masuklah ke library ataupun studio audio yang disediakan oleh YouTube. Okey, caranya seperti biasa, pergi kepada profile kita, klik profile kita, kemudian klik YouTube Studio. Di paparan ini tuan cari perkataan sebelah kiri tu ya. Okey, di bawah sebelah kiri audio library, di mana lagu-lagu atau music atau audio untuk digunakan oleh kreator sebagai hiasan latar belakang satu-satu karya disimpan. Klik audio library itu, kemudian tuan boleh tengoklah paparan lagu yang memang saya cakap tadi disediakan oleh pihak YT. Okey, tuan boleh scroll down dan boleh klik butang play itu untuk test lagunya, dengar, dan kalau tak berminat tuan boleh tukar-tukarkan.
Itulah caranya sehinggalah tuan jumpa mana-mana muzik atau lagu latar belakang yang sesuai untuk karya kita. Tuan klik download dan simpan, dan nanti tuan tarik dia ke timeline karya yang kita sedang buat sekarang. Okey, itulah caranya dan mudah saja, tidak menjadi masalah. Bahagian ini tak banyak masalah. Pilih dan klik download dan apply. Itu saja. Okey, saya rasa saya dah sampai di hujungnya. Untuk sementara waktu saya akan berhenti di sini dulu. Okey, selesai. Wassalam. Jumpa lagi.